Kami pun hendak bahagi raya macam orang lain. Saya hanya jual belon. Saya tidak jual dadah. Kalau saya bekas penjenayah, adakah saya boleh dipukul, ditendang, diterajang, dicekup leher dan diperlakukan zalim? Demikian rintihan Muhammad Zaimuddin Azlan berhubung insiden kekicauan membabitkan dirinya dan penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL di Jalan Tuanku Abdul Rahman Jalantar beberapa hari sebelum Aidilfitri. Muhammad Zaimuddin, 29 tahun, berkata dia hanya berniaga belon untuk mencari rezeki halal. Katanya oleh kerana hari raya hampir tiba, dia menjual belon secara separuh masa kerana kerja sepenuh masa lagi sebagai caddy golf tidak banyak pada waktu itu. Anak kedua daripada 3 beradik itu mendakwa pada 28 Mac lalu dia berniaga belon di Sogo untuk menampung perubatan pembedahan hernia yang dijadualkan pada 18 April ini. Menurutnya, pada yang mencemuh dirinya dengan kata-kata hina, dia mendoakan supaya mereka tidak melalui situasi yang dihadapinya. Muhammad Zaimuddin berkata demikian pada sidang media selepas membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD dan Wangi pada Ahad. Dalam sidang media itu, Muhammad Zaimuddin ditemani ibunya Hasnah Ahmad Isa, Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali dan Doktor Swasta Dr. Muhammad Hafiz Rizal Amran. Saya Muhammad Zaimuddin bin Azlan, seorang warga negara Malaysia. Saya adalah seorang yang berniaga jual belon mencari rezeki halal. Oleh kerana bulan Ramadan dan hari raya hampir tiba, saya jual belon part time kerana kerja sepenuh masa. Sebagai caddy golf, tidak banyak kerja waktu ini. Berkenaan kes lampau yang memetik sumber sahaja, masa ini saya akan membiarkan peguam saya menjawab soalan berkenaan. Adakah sebab saya pernah ada kes, maka saya tidak boleh cek rezeki halal? Pada 28 bulan 3 2025, saya di Sogo jual belon. Saya tidak jual dadah. Kalau saya bekas penjenayah, maka saya boleh dipukul, ditendang, diterajang, dicekup. Leh, kan berlaku leh. Kalau saya ada kes lampau, adakah itu pesan untuk siapa-siapa saja boleh pukul saya? Kalau saya miskin, kalau saya bukan penjenayah, maka saya boleh dipukul, kenal berjalan. Kalau saya ada kes lampau, adakah itu pesan? Adakah itu lesen untuk siapa-siapa saja boleh pukul saya? Kalau saya miskin, sudah ada kes lampau, adakah di BKL boleh layan saya macam sampah? Saya ambil tindakan ini kerana saya ada hak dan diri. Saya ada maruah keluarga saya. Saya berterima kasih pada semua yang bantu saya. Ampun Tuanku. Patut junjung kasih atas kehadiran anda, Tuanku Al-Sultan Abdullah, di hospital bertemu Fatih. Begitu juga saya ucapkan pada mereka yang doakan saya dan keluarga saya. Pada yang komen dan beri kata-kata hina, saya doakan perkara yang kena pada saya tidak akan dilalui oleh anda semua. Saya lihat video saya dipukul mereka. Saya mohon maaf pada ibu, ayah dan kakak serta adik saya. Saya hendak berubah. Bukan mudah jadi orang miskin dan susah. Saya akan lawan sebab perkara ini zalim. Pada pihak berkuasa, tolong jaga integriti. Tolong bertindak ikut undang-undang. Saya hanya mencari sesuatu nasib bagi diri saya dan keluarga saya. Kami pun hendak bahagi raya macam orang lain. Ditanya mengenai 13 kes lampau yang memetik sumber, dia menyerahkan kepada peguamnya untuk menjawab persoalan itu. Sementara itu, Muhammad Rafiq berkata semua laporan media memetik sumber mengenai rekod lampau Muhammad Zaimuddin. Ada beberapa sebab mengapa kita memanggil sidang media. Pertama yang harus kita jawab adalah berkenaan sumber yang memetik beliau ada 13 kes lampau. Tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Malaysia sekalian, selagi mana sumber itu belum disahkan dan belum menerima pengesahan rasmi,
Zaim tidak akan menjawab soalan berkenaan kecuali dari segi undang-undang kita semua harus faham kes lampau ini digunakan selalunya bagi isu-isu di mana seseorang yang dituduh ingin mengaku bersalah atau telah pun didapati bersalah di mahkamah, dan kes-kes lampau ini akan digunakan sebagai aggravating circumstances, faktor-faktor pemberatan oleh pihak pendakwa raya yang inginkan hukuman yang lebih tinggi.